بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawm an-nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا، أو كما قال. حديث رواية إمام الترمذي. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya haji yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menumpahkan darah binatang korban. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, hari raya haji satu-satunya amalan yang Tuhan cukup suka kalau kita buat ialah sembelih korban. Tak ada amalan lain yang lebih Tuhan suka daripada amalan itu. Nabi kata, innaha la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Nabi kata, sesungguhnya binatang yang kita korbankan pada hari raya haji itu, di hari akhirat itu, dia akan mai ke depan kita dengan tanduk dia, dengan bulu-bulu dia dan juga kuku dia. Nabi kata, wa anna ad-dam la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ardi. Nabi kata, sebelum darah korban itu tumpah ke bumi, redha Allah Subhanahu wa taala sudah sampai kepada orang yang buat korban itu. Kita ambil bahagian untuk buat korban, sama ada seekor kambing ataupun satu bahagian daripada lembu. Binatang yang dikorbankan itu, darah dia merecik tak kena bumi lagi, Allah redha dah ke orang yang buat korban itu. Nabi kata, fatibu biha nafsa, maka berseronoklah orang-orang yang buat korban itu dengan dibersihkan jiwanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam Quran, dalam surah Al-Hajj ayat 37, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbiru Allah ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksud dia, Allah berfirman, sama sekali tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah binatang itu,
Kita buat korban bukan daging tu kita nak bagi ke Tuhan. Kita buat korban bukan darah dia tu kita nak bagi ke Tuhan. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tuhan kata, tetapi yang Tuhan nak daripada orang yang buat korban itu ialah takwa. Dia participate di dalam aktiviti korban itu kerana takwa. Jadi ada hadis lain, kalau tuan-tuan semak tengok, dia ada hadis lain yang menceritakan tentang ada manusia yang dia ambil bahagian dalam korban ni kerana berbangga-bangga. Maka Nabi melarang perbuatan itu. Tak mau ada lintas dalam hati kita ni, kita nak bangga. Kita ambil bahagian dalam korban dengan tujuan nak abang korban. Kata saya seekor lembu saya buat tahun ni. Tersirat di hati dia rasa bangga. Nabi kata tak mau macam ni. Nabi kata ibadat korban ini dia satu ibadah. Dia nak takwa. Kita buat ni pasal apa? Pasal kita tahu kata Allah suruh dalam Quran, kita tahu kata Nabi buat. Bahkan Nabi SAW buat tiap-tiap tahun. Selama Nabi ada di Madinah 10 tahun, tiap-tiap tahun Nabi buat. Sebelum wafat, Nabi pesan ke Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Nabi kata, Ali, selepas tak ada aku esok ni, kamu teruskan korban untuk aku. Nabi kata. Bila kita mengaji, bila kita jumpa ayat Quran, bila kita jumpa hadis tentang tuntutan korban yang sampai macam tu, maka kerana tu kita buat. Mudah-mudahan takwa dia ada. Macam tu. Maka Allah kata dalam ayat tadi, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tuhan bukan mau daging, bukan mau darah menatang korban tu. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi Tuhan nak takwa dalam hati orang yang buat korban itu. Kadzalika sakharaha lakum. Allah kata demikianlah Allah tundukkan binatang itu untuk kamu. Binatang yang dikorbankan itu ada yang buah, ada yang Allah tundukkan binatang itu demi untuk ibadat korban kamu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Supaya dengan korban itu kamu membesarkan Allah, kamu mengagungkan Allah di atas hidayahnya yang dia bagi pada kamu. Dia falsafah korban ni apa dia? Dia sebagai satu manifestasi, sebagai satu bukti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kata kita terima kasih pasal dia bagi kita jadi orang Islam. Pasal dia bagi kita iman. Daripada population penduduk dunia 6 bilion, 1/6 aja Islam. Minority Islam dalam dunia ni. Dalam minority yang 1/6, yang 1 bilion itu, Islam lebih kurang 1 bilion lebih sikit aja. Dalam sekitar 1.2 bilion aja kata angka yang terkini. Daripada 6 bilion, 1 bilion lebih sikit aja Tuhan bagi hidayah jadi orang Islam. Dengan kerana Islam itu, kita esok masuk syurga. Sebagai tanda terima kasih kita pasal Tuhan pilih kita bagi jadi Islam, maka kita buat korban. Tuhan kata korban itu walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kamu membesarkan Allah di atas hidayah yang Allah bagi ke kamu. Kita buat korban tu pasal nak terima kasih pada Tuhan, dia bagi kita jadi orang Islam. Wa basyiril muhsinin. Tuhan kata, dan bagilah berita gembira pada orang yang muhsinin, orang yang buat baik. Di dalam sebuah hadis kata dia, qala Abu Isa wa yurwa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil udhiyah li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah wa yurwa bi quruniha atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda tentang al-udhiyah. Udhiyah ni korban. Itu sebab kata Aidil Adha. Adha tu udhiyah, korban. Nabi SAW bersabda tentang hal al-udhiyah, tentang hal korban ini.
Nabi kata li sahibiha bi kulli sya'aratin hasanah. Nabi kata bagi orang yang buat korban itu, tiap-tiap helai bulu binatang itu baginya pahala. Nabi kata bagi orang yang terlibat di dalam ibadah korban itu, bagi orang yang ambil bahagian dalam korban itu, bikulli sya'rah, bagi setiap bulu binatang itu hasanah, satu kebaikan. Dan ada riwayat wa yurwa, dan diriwayatkan dalam satu hadis lain, dia kata biquruniha, pada tanduk binatang itu ada pahalanya. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ibni Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata dia, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah 10 sinin. Yudhi, daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah 10 tahun. Nabi duduk 9 tahun lebih. So dalam hadis dia ada kata 9, dia ada kata 10. Nabi duduk 9 tahun lebih di Madinah sebelum Nabi wafat. Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata Nabi SAW duduk di Madinah, menetap di Madinah 10 sinin, 10 tahun. Yudhi, dia kata selama 10 tahun itu, tiap-tiap tahun Nabi buat korban. Di dalam satu hadis lain, an Ali bin Abi Talib karramallahu wajh, annahu kana yudhi bikabshaini, ahaduhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar an nafsihi. Faqila lahu, faqala Ali amarani bihi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fala ada'uhu abadan, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ini semua saya ambil daripada Sunan At-Tirmizi hadis ni. Kalau tuan-tuan nak buat rujuk lanjut, cari Sunan At-Tirmizi di bawah bab al-udhiyah, di bawah bab korban, semua ada sana. Daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, dia kata dia tiap-tiap tahun korban 2 kibash, 2 ekor kambing. Tiap-tiap tahun dia potong 2 ekor kambing. Ahaduhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar an nafsih. Sekok dia buat korban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekok lagi untuk dia. Ali bin Abi Talib daripada Nabi wafat, daripada tahun Nabi wafat tu dia take over korban Nabi. Maka tiap-tiap tahun dia akan sembelih 2 ekor kibash. Sekok dia kata dia niat korban ni untuk Nabi, sekok untuk dia. Faqila lahu, orang tanya dia, pasal apa yang pergi buat 2 ekor, satu untuk Nabi ni? Ada Nabi pesan ke? Ada Nabi suruh ke? Amanat daripada Nabi ke? Faqala Ali, kata Ali bin Abi Talib, dia kata amarani bihi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pesan aku suruh buat untuk dia. Fala ada'u abada, aku tidak akan tinggal benda ni selama-lama. Fala ada'u, aku tidak akan tinggal benda ni abada. Sampai bila aku lagi aku hidup, aku akan buat untuk aku, untuk Nabi. Abdullah bin Al-Mubarak, dia kata kalau kita buat korban untuk orang mati, kita tak boleh makan. Dia kata melainkan semua mesti disedekahkan. Itu implikasi hukum daripada hadis tadi. Kalau korban itu kita buat untuk kita, untuk apa orang hidup ni, tak apa. Kita disunatkan pula lagi kita ambil sikit untuk makan, hak lebih bagi ke orang susah. Tapi kalau kita buat untuk orang yang dah mati, buat untuk arwah pak, arwah ayah, apa, siapa orang yang sudah mati. Macam Nabi sendiri masa dia hidup, ada hadis lain, Nabi buat untuk Khadijah. Nabi masa dia hidup di Madinah, Nabi bila hijrah Madinah, Khadijah mati dah. Khadijah mati di Mekah. Bila Nabi pergi ke Madinah, Nabi buat korban. Nabi buat korban untuk Khadijah sama. Kemudian Nabi pesan pula dekat Ali bin Abi Talib, dia kata bila dia mati esok, untuk dia minta Sayyidina Ali buat. Maknanya tuntutan korban ini sangat kuat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam kesungguhan dan kegairahan kita ambil bahagian dalam korban ini, ada satu benda yang kita nak kena ambil ingat. Hadis daripada Sa'id bin Al-Musayyab an Ummi Salamah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a hilal dzil hijjah wa arada an yudhi fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min azfarih, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi daripada Ummi Salamah. Ummi Salamah isteri Nabi. Daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man ra'a hilal dzil hijjah, bila nampak aja anak bulan Zulhijjah, masuk aja bulan Zulhijjah. Hari ni berapa dah Zulhijjah? 3 ke 4? 3. Hari ni 3 Zulhijjah dah. Man ra'a hilal Zulhijjah, apabila masuk aja bulan Zulhijjah, wa arada an yudhiya, apabila kita ada ingat nak buat korban. Dia kata, macam kita ni dah bagi duit dah. Untuk nak korban sebulan 2 bulan awal kita dah bagi duit dah. Makna memang kita nak buat korban. Fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min azfarih. Nabi kata, jaga bagi orang yang nak participate di dalam ibadat korban, bila masuk aja 1 Zulhijjah sehinggalah hari dia nak sembelih binatang tu, tak kira raya, hari raya 10 Zulhijjah ke, hari 11 12 ke, tak kira, sampailah hari dia nak sembelih binatang tu, fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min azfarih, dia tak boleh potong rambut ataupun cukur mana-mana bulu badan dia, dan tidak boleh potong kuku. Yang ramai orang tak tahu benda ni. So siapa yang nak terlibat di dalam ibadat korban, sebelum masuk 1 Zulhijjah, clear bang apa yang kita nak potong, nak buang, nak apa. Bila masuk 1 Zulhijjah, Nabi kata elakkan daripada potong rambut, daripada cukur bulu, daripada potong kuku dan sebagainya. Ada pendapat ulama dalam membahaskan hadis ini. Imam Asy-Syafi'i dia kata larangan itu bukan haram, tapi makruh. Makruh pun tak syok, tak cantik lah. Kalau kita nak buat bagi elok. Kalau dah kita tahu, kata kita yang nak ambil bahagian di dalam korban ni dilarang buat macam tu, tak saya kira lah larang tu larang haram kan, larang makruh kan, yang pentingnya larang tu saya buat. Okay. Imam Syafi'i kata itu bukan larang itu larang haram, tetapi makruh. Maknanya mana-mana orang yang nak ambil bahagian dalam ibadat korban, daripada 1 Zulhijjah sampailah hari menatang disembelih, dia tak sah potong apa-apa, tak sah cukur apa-apa. Imam Abu Hanifah dia kata tak ada apa-apa, makruh pun tak, apa pun tak boleh buat. Dia kata, dia ambil satu hadis Nabi SAW yang menceritakan Nabi ada 1 tahun tu, Nabi kirim 1 binatang untuk nak buat korban. Nabi nak buat korban, Nabi kirim binatang tu untuk pergi sembelih di tempat lain, tapi Nabi ada cukur rambut, dia kata. So Imam Abu Hanifah dia pegang hadis tu, dia kata tidak makruh. Imam Malik, Imam mazhab Maliki, dia 3 pendapat. Mula-mula Imam Malik kata tak makruh, sama macam Imam Abu Hanifah pasal hadis tadi. Lepas tu Imam Malik ijtihad pula, dia kata makruh. Maknanya kalau boleh tak sah lah, siapa nak buat korban tak sah. Benda yang dilarang ni, potong kuku, potong rambut, cukur bulu, tak sebuah. Last Imam Malik kata haram, tak boleh, dia kata. Baik, kesimpulan dia apa tuan-tuan? Oleh kerana berbagai-bagai pendapat ulama dalam hal ni, maka mengelakkan diri daripada buat itu yang paling baik. Itu aja kesimpulan dia. Oleh kerana ada kata makruh, ada kata tak makruh, ada sampai kata haram dan sebagainya, elakkan diri daripada terlibat dalam benda ni, maka itulah yang lebih baik. Jadi kepada siapa-siapa yang ada nak ambil bahagian dalam ibadat korban, bermula daripada 1 Zulhijjah hari itu sampailah hari binatang itu disembelih, kita elakkan daripada buat benda yang dilarang ni. Apa dia? Cukur rambut atau potong rambut, ataupun potong cukur mana-mana bulu, ataupun potong kuku. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita kena ingat tuan-tuan, dia ada satu hadis riwayat daripada Abi Usaid radhiyallahu anhu.
Nabi SAW bersabda, Nabi kata, iza sami'tumul haditha anni ta'rifuhu qulubukum wa talinu lahu ash'arukum wa absharukum wa tarawna annahu minkum qarib fa ana awla bih. Wa iza sami'tumul haditha anni tunkiruhu qulubukum wa tanfuru minhu ash'arukum wa absharukum wa tarawna annahu minkum ba'id fa ana ab'adukum minhu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nabi SAW bersabda, Nabi nak bagi satu apa nak kata, nak bagi kita tahu kita ni siapa, itu maksudnya. Nabi kata, apabila kamu dengar apa-apa hadis daripada aku, Nabi kata, kalau kamu ada dengar apa-apa hadis daripada aku, ta'rifuhu qulubukum, hati kamu tunduk. Kalau kita orang macam tu, kita yang apabila dengar hadis kita rasa kecut hati. Wa talinu lahu ash'arukum wa absharukum, dan segala kulit dan bulu roma badan kita ni rasa selesa, rasa lembut. Talinu ni maksud dia lembut. Kita rasa comfortable dengan hadis. Wa tarawna annahu minkum qarib. Nabi kata, ketahuilah sesungguhnya hadis itu dekat dengan kamu. Fa ana aulakum bih. Nabi kata, dan aku adalah orang yang utama pada kamu. Itu indikator dia. Itu indikator dia. Bila kita dengar hadis, kita rasa comfortable, kita rasa kecut hati, kita rasa nak taat ke hadis tu. Nabi kata, itu orang baik, aku utama dalam hidup dia. Wa iza sami'tumul haditha anni tunkiruhu qulubukum. Nabi kata, tapi kalau sebaliknya, satu orang tu bila dia dengar hadis, hati dia engkar. Bila dia dengar hadis dibacakan, dia rasa macam dia nak objek hadis tu. Dia rasa macam dia tak boleh terima hadis tu. Dia rasa tak puas hati dengan hadis tu. Dia rasa macam tu perasaan yang ada dalam diri dia. Wa tanfuru minhu ash'arukum wa absharukum. Dia rasa cerin bulu roma. Dia rasa uncomfortable. Dia rasa tak selesa dengan hadis tu. Wa tarawna annahu minkum ba'id. Nabi kata, dia jauh dengan hadis. Fa ana ab'adukum minhu, maka aku jauh dengan dia. Ini satu benda yang kita nak kena ambil ingat. Jangan sampai kita tergolong dalam golongan yang Nabi sebut tu, sebagai orang yang apabila dengar hadis, dia jadi semua perut. Dia tak jadi orang yang rasa selesa dengan hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat yang sibah daripada mukadimah itu. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 3. Bahrul Mazi jilid 3, muka surat 94. Muka surat 94, bab ma jaa fi sajdatay sahwi qabla taslim. Itu bab yang datang pada menyebutkan hadis 2 sujud sahwi sebelum daripada beri salam. Ini hadis dia. Bila kita ada buat satu kesilapan ataupun kelupaan dalam semayang, maka sujud sahwi itu disunatkan, dan sunat sujud sahwi itu sebelum bagi salam. Ketahuilah saudaraku, bermula sujud sahwi itu telah berbeza ulama, bersalah-salahan ulama. Adakah dia sebelum salam ataupun selepas salam? Dia berbeza pendapat ulama. Macam Imam Malik, Imam mazhab Maliki, dia sujud sahwi boleh sebelum bagi salam dan boleh selepas bagi salam. Imam Malik, kalau sekiranya sujud sahwi sebelum bagi salam kerana semayang kita ada kekurangan, contohnya apa? Terlupa tahiyat awal, itu kekurangan. Terlupa tahiyat awal, sujud sahwi sebelum bagi salam, itu kata Imam Malik. Tapi kalau kita bukan ada kekurangan, kita pergi tambah dalam semayang, contohnya apa? Semayang Isya 4 rakaat, kita perderah jadi 5. Kita perderah jadi 5. Bila kita naik rakaat ke-5, baru nak baca Fatihah, teringat, aku 5 dah ni. Kita dikehendaki segera duduk dalam tahiyat akhir. Tapi silap dah, pasal kita dah berdiri tegak dah. Silap dah. Maka sujud sahwi dibuat selepas salam. Pasal apa? Pasal itu penambahan dalam semayang. Itu pendapat Imam Malik. Imam Syafi'i, tak, dia pukul borong. Dia kira kalau tersilap, tak kira kerana kekurangan seperti terlupa tahiyat awal,
ataupun terlebih 4 rakaat pi buat 5 dan sebagainya, Imam Syafi'i kata sujud sahwi sebelum salam. Senang aja ingat macam tu aja. Itu gazet, sekali kita akan jumpa detail dia. Dia kata bermula sujud sahwi itu bersalah-salahan ulama. Maksudnya khilaf di kalangan ulama, adakah dia sebelum ataupun selepas salam. Maka pada hadis ini dalil bagi mazhab Syafi'i bahawa sujud sahwi itu sebelum salam. Imam Syafi'i pakai hadis yang kita nak baca ni. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abdullah bin Buhainah Al-Asadi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qama fi salati zuhri wa alaihi julus. Nabi jadi macam ni sekali ketika Nabi sembahyang. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Buhainah Al-Asadi. Kata dia bahawasanya Nabi SAW bangun dia di dalam sembahyang zuhur dan atasnya duduk. Tu kalau baca terjemahan tu pening. Dia kata Nabi SAW sembahyang zuhur, tiba-tiba Nabi bangun, atasnya duduk. Dia kata maksudnya Nabi patutnya duduk untuk tahiyat awal, tapi Nabi bangun rakaat ketiga. Itu maksud dia. Yakni pada satu hari sembahyang Nabi SAW dengan segala sahabatnya seperti adat biasanya, dan Nabi sembahyang berjamaah fardu zuhur. Hal keadaan Nabi jadi imam. Dia kata Nabi satu hari sembahyang zuhur jadi imam macam tu. Maka kemudian daripada sudah dikerjakan 2 rakaat, tiba-tiba bangun Nabi SAW berdiri kerana nak mengerjakan rakaat yang ketiga dengan meninggalkan tahiyat awal. Itu ceritanya. Sepatutnya sembahyang zuhur 4 rakaat, lepas 2 rakaat ada tahiyat awal. Nabi terlupa tahiyat awal, Nabi terus bangkit ke rakaat ketiga. Maka itulah maksud hadis wa alaihi julus tadi ni. Kata Qistalani, ada tersebut pada riwayat Ibnu Khuzaimah, fasabbihu bihi famadha fi salati. Dalam satu riwayat lain ada tambah hadis tu. Dia kata maka mengucap tasbih orang-orang yang jadi makmum kerana nak mengingatkan Nabi. Bila Nabi terlupa tahiyat awal, bangkit rakaat ketiga, orang lelaki yang makmum ni sebut subhanallah. Macam tu. Pada waktu dilihat mereka itu, Nabi tertinggal ataupun terlupa tahiyat awal, maka Nabi menghabiskan dan melalui ia pada sembahyangnya. Nabi dengar bunyi subhanallah, tapi Nabi terus juga rakaat yang ketiga. Nabi tak buat latah duduk balik dah. Nabi dengar orang tegur subhanallah, tapi Nabi terus juga rakaat ketiga, dan Nabi tak patah balik duduk. Apa yang Nabi buat ni tuan-tuan, dia menjadi hukum dalam fiqh. Maksud dia apa? Kalau sekiranya kelupaan itu melibatkan perkara sunat, tahiyat awal ni sunat, sunat ab'ad, sunat yang dituntut. Sunat makna dia tak mencederakan sembahyang sampai batal dah, dia cuma calang sikit saja. Oleh kerana yang Nabi lupa tu benda sunat, maka Nabi tak payah patah balik duduk. Kalau sekiranya lupa itu dari segi menambah rukun, contohnya apa? Sembahyang Isya, tiba-tiba tu imam pergi lepas 5. Kita sembahyang Isya, tu imam dia naik rakaat ke-5, kita belakang kata subhanallah, kita tak boleh ikut dia pasal kita tahu dia silap. Kita tahu kata dia silap tu silap benda menambah rukun, tak boleh ikut. Tapi kalau dia silap tu tertinggal benda sunat, kita kena ikut. Dia ada beza. Bila tu imam sembahyang Isya yang patut 4 rakaat, dia pergi pederah jadi 5 rakaat, kita tahu dia sudah tambah 1 rukun, kita tak boleh ikut. Kita kena duduk dalam tahiyat akhir dan kita sebut subhanallah. Bila tu imam dengar subhanallah, dia notis aku sudah silap. Tu imam kena duduk balik sebab dia tak boleh terus menambah rukun dalam keadaan dia tahu. Dia kena terus duduk. Berbeza kesnya dengan terlupa benda sunat tadi ni. Dia terlupa tahiyat awal. Tahiyat awal ni sunat ab'ad. Bila dia berdiri rakaat ketiga, makmum kata subhanallah, dia kata aku terlupa tahiyat awal. Bila yang terlupa itu benda sunat, dia tak boleh duduk. Kalau dia duduk, batal. Dia kena terus tunggu dalam keadaan berdiri, makmum kena ikut dia. Saat lagi sebelum bagi salam, sujud sahwi, sembahyang tu selesai. Boleh clear dia macam tu aja. Maka tiada duduk mereka itu akan Nabi sallallahu alaihi. Maka pada waktu dilihat mereka itu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertinggal tahiyat awal,
maka Nabi menghabiskan dan meneruskan pada sembahyangnya. Tiada duduk dia untuk membaca tahiyat awal itu. Nabi tak duduk balik, Nabi terus rakaat ketiga juga. Dan orang-orang yakni makmum manakala melihat Nabi tidak duduk, maka semuanya pun bangun berdiri ikut Nabi. Semua pun bangkit berdiri ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ni benda yang very technical dalam sembahyang. Kita mengaji ni satu bab, tapi bila jadi cempera juga, sopa ya. Sopa ya. Mengaji ni satu bab, ini ilmu, tapi bila jadi, Allah. Saya masa di universiti dulu sembahyang maghrib, imam pensyarah. Dia pensyarah, dia jadi imam. Dia kata dia bila nak jadi, dia tak kira pensyarah kan, dia tak kira ustaz kan, dia tak kira siapa. Bila jadi ni dia tenggelam puncak, dia boleh jadi macam-macam. Pensyarah yang jadi imam ni sembahyang maghrib. Lepas tu silap silap tak tahiyat awal. Dia bangkit rakaat ketiga. Bila dia bangkit rakaat ketiga, kita student yang duduk belakang ni sebutlah subhanallah. Dia dengar subhanallah, dia jadi panik. Duduk tengok, dia duduk kiam macam tu. Bila dia dengar subhanallah, dia jatuh tangan. Budak-budak mata dah duduk tengok dia lah. Pensarah ni, pensarah. Dia jatuh tangan. Lepas tu tengok dia kiam balik. Fatihah pun tak bunyi, apa pun tak bunyi. Dia jatuh balik, dia beralih, dia pegang kawan belakang ni. Entah ganti anak, dia kata. Ya Allah. Dia pensarah, dia duduk mengajar kita dalam kuliah no. Tapi bila benda tu accidentally jadi, dia tenggelam puncak. Dia lepas, dia kiam balik, dia beralih, dia pegang budak belakang dia. Sahabat saya lah duk kerja di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan dah ni, budak kena pegang ni. Pak kata dia pegang, sekali dengan kata pula entah ganti anak. Budak ni duduk tarik tangan dia ke depan lagu tu. Baik, akibatnya kan, akibatnya apa dia kata? Akibatnya dia tak turun jemaah di surau tu sebulan. Pesarah ni sebulan tak turun, malu pun. Malu dah. Tersilap dia tak boleh cakap kan, tapi dia sendiri dia tak tahu macam mana naik hidup picit kepala. Tak turun sebulan. Tak turun semayang apa pun tak turun sebulan kan. Allahu Akbar. Itu saya katakan tadi, kita mengaji ni satu bab. Tapi kita perlu mengaji, perlu tahu. Tapi bila dia jadi tu, dia tenggelam puncak. Ini cerita dia. Baik, so penyelesaian kepada kes yang dia sebut tadi ni apa dia? Kalau imam sembahyang, dia terlupa tahiyat awal, dia naik di rakaat ketiga, makmum subhanallah. Kalau dia sembahyang dua dengan isteri dia saja, tepuk belakang tangan. Dia dengar, dia tahu dah dia ada silap. Tapi kalau yang terlupa itu benda sunat, teruskan. Sekali lagi cover balik dengan sujud sahwi sebelum bagi salam. Macam tu aja. Baik, masalah dia kata tahiyat awal lupa mengerjakannya, apa hukumnya? Kata Qistalani, dengan hadis yang di dalam bab tadi dapat kita istimbat daripada, istimbat maksudnya mengambil kesimpulan hukum daripadanya, bahwasanya barang siapa lupa tahiyat awal sehingga berdiri ke rakaat yang ketiga, kemudian teringat yang tiada terkerjakan tahiyat itu, nescaya tiada boleh kembali duduk mengerjakannya. Ini dia kata. Jadi kalau kita terlupa tahiyat awal, dan tahiyat awal itu benda sunat, kita tak boleh duduk balik, dia kata. Kerana mengucap tasbih orang-orang makmum bagi Nabi SAW, kerana nak menjagakan Nabi daripada meninggal tahiyat pertama itu, maka tiada kembali duduk oleh Nabi SAW. Pasal apa? Pasal Nabi buat macam tu. Nabi terlupa tahiyat awal, makmum belakang, sahabat sebut subhanallah, Nabi tak duduk balik, Nabi terus berdiri juga, maka kita pun kena buat macam tu. Itu ya cerita dia. Kerana bersepakainya dengan mengerjakan fardu, maka tiada membatalkan akan sunat. Pasal apa? Rakaat ketiga itu fardu, sedangkan yang tertinggal tadi sunat, maka kena pakai hak fardu tu. Hak sunat kita tak boleh ikut. Okey, baik. Masalah duduk semula untuk mengerjakan tahiyat pertama, kemudian daripada lupa, apa hukumnya? Kalau tu imam ni dia dah terlupa tahiyat awal, dia dah bangkit berdiri dah, dengar subhanallah, dia duduk balik, apa hukumnya? Kata Qistalani, maka jikalau kembali seseorang yang lupa tahiyat awal itu untuk duduk dengan sengaja, lagi dia tahu akan haramnya kerana hendak mengerjakan tahiyat awal yang terlupa tadi, nescaya batal sembahyangnya.
Kalau dia duduk balik, batal. Okey. Kerana lebih duduk dengan sengaja, dia kata, dan jikalau duduk itu dengan lupa yang dirinya di dalam semayang, ni teruk. Tengah duduk semayang terlupa, kata dia tengah duduk semayang. Kan? Kalau macam tu dia kata terlupa, maka tiada batal semayang itu. Terlupa mana boleh, tengah semayang terlupa, kata duduk semayang. Dia kata. Tetapi lazim akan dia berdiri pada waktu ingatnya. Kalau dia terlupa sungguh, dia pergi duduk-duduk, aku duduk semayang ni, dia berdiri balik, tak apa. Kalau terlupa lah, kata dia duduk semayang. Ataupun jahil dia akan haramnya, maka demikian jua tiada batal ia. Dan ini pendapat yang asah, pendapat yang paling dipakai. Baik, masalah dia kata makmum tidak turut imam berdiri meninggalkan tahiyat pertama, apa hukumnya? Ini makmum ketegang. Semayang maghrib ataupun semayang isyak, lepas 2 rakaat tu imam terlupa tahiyat awal, tu imam bangkit berdiri, makmum bantah. Apa serban aja besar dia mula merepek lagu tu, tak ada kena mengena dengan serban kau tu pun. Dia kata ustaz saja, dia kata semayang pun lupa, dia duk ingat lagu tu. Jadi tu imam berdiri kerana terlupa tahiyat awal, dia tak peduli, aku nak tahiyat awal juga, aku tak mau ikut dia pasal dia silap. Apa hukumnya? Kata Qistalani, dan jikalau tiada menurut makmum akan imam berdiri meninggalkan tahiyat awal tadi, batal sembahyang makmum itu. Dia kena ikut. Pasal apa? Pasal itu imam lupa tu benda sunat, kita kena ikut. Bila dia bantah, dia tak mau ikut, batal sembahyang dia, kecuali kalau dia niat mufaraqah, dia selamat. Tetapi rugi pasal apa? Pahala sembahyang seorang lah, dia tak dapat pahala berjamaah. Itu cerita dia. Melainkan bahawa niat dia akan mufaraqah, dia beritahu. Kalau dia niat mufaraqah, sembahyang dia sah, tapi dapat pahala seorang aja, rugi. Maka jadi uzur ia. Dan jikalau kembali imam duduk sebelum berdiri makmum, itu imam ni buat cerita kartun. Dia terlupa tahiyat awal, dia berdiri. Bila dia berdiri, makmum tak apalah, ikut dia lah, pasal dah mengaji malam ni, jadi ikut dia lah, ikut dia. Tu imam pula tak main malam ni, jadi dia tak tahu. Jadi bila dia berdiri, makmum dah ikut dia, tapi makmum sebut subhanallah, dia notice, aku tak baca tahiyat, dia duduk balik pula dah. Tu imam ni, macam mana kita makmum ni, kita pun nak duduk juga macam dia ke? Itu masalah dia. Jikalau kembali imam duduk sebelum berdiri makmum, nescaya haram duduk sertanya. Kita ni kalau ikut dia duduk balik, haram dan batal sembahyang itu. Kalau kita tak dan bangkit lagi, dia berdiri, dia dengar subhanallah, dia duduk balik, kita kena berdiri juga pasal tadi dia berdiri. Kalau kita kekalkan duduk, batal sembahyang kita. Dan boleh ikut lagi tak tu. Dia pekah dia tak lagi, dia dari sikit ada pening sikit, lain-lain balik rumah macam mana tu aku celaru jadi dia lagu tu, dia jadi lagu tu. Dia kena slow and steady, ambil faham. Sekali lagi saya akan buat satu summary, bagi satu ringkasan apa dia yang kita baca malam ni. Jadi baca pergi dulu. Dia kata kerana wajib berdiri atas makmum dengan sebab berdiri imam tadi. Dia kata, dan kerana dia berdiri, walaupun sat dia berdiri tadi, kita kena berdiri. Dia duduk, dia cup, dia duduk balik, kita kena berdiri. Kita tak boleh cup sama dengan dia. Kita cup dengan dia, dengan kita sekali. Jahanam semayang semua, batal, dia kata. Dan jikalau berdiri makmum serta imam, kemudian kembali imam itu duduk, nescaya tiada harus menurut kembali duduk, kerana bahawasanya ada kalanya tersalah ia dengan dia, maka tiada muwafaqah dia pada salah. Bila dia buat tu, dia berdiri, dia duduk balik, itu salah, itu boleh membatalkan sembahyang. Kita tak boleh ikut dia bila dia buat salah yang boleh membatalkan sembahyang. Salah tertinggal tahiyat awal tadi tak batal sembahyang, pasal itu sunat. Itu tak, kita kena ikut dia untuk dapatkan pahala sembahyang berjamaah. Tapi kalau hak dia buat tu salah yang boleh membatalkan sembahyang, kita ikut dia, dia batal, kita batal. Lepas tu beralih tengok makmum, makmum pun tengok dia, pakai menyanyi kita serupa, kita serupa, sembahyang lain pula, start lain daripada awal. Tak mau macam tu lah. Ataupun kerana sengajanya, maka sembahyang itu batal. Dia kata kalau tu imam sengaja, dia tahu dah memang duduk balik ni salah, dia pergi duduk juga pasal panik, batal sembahyang. Bahkan hendaklah mufaraqah ia dengannya. Kalau nampak tu imam ni dia duduk jadi katun, saat dia berdiri terlupa tahiyat awal, saat dia duduk balik, saat dia bangkit berdiri, katun lah, tak boleh. Mufaraqah daripada dia, mufaraqah daripada dia.
ataupun dinantikan dia kerana diandaikan atas bahawasanya dia kembalinya kerana lupa. Nah, itu habis cerita tu saya baca lebih panjang, saya dia pening balik. Tuan-tuan tengok bawah masalah sujud sahwi dan hadis takbirnya. Kata At-Tirmizi, bermula daripada tertinggal Nabi akan tahiyat yang pertama tadi, lalu menghabiskan Nabi akan sembahyangnya. Dia balik kepada hadis tadi. Hadis Nabi sembahyang zuhur, lepas 2 rakaat Nabi terlupa tahiyat awal, Nabi bangkit berdiri, makmum sebut subhanallah, Nabi continue sembahyang dia, Nabi tak duduk balik, Nabi continue sembahyang dia. Baik, sambung hadis ni. Dia kata falamma atamma salatah sajada sajdataini, maka apabila sempurna sembahyang Nabi, maka sujudlah Nabi 2 sujud. Nabi sambung rakaat ketiga tadi tanpa patah balik untuk tahiyat awal, dan Nabi sambung sampai rakaat keempat, dan Nabi sampailah baca tahiyat akhir. Bila habis tahiyat akhir, Nabi sujud 2 kali. Yang tu dia panggil sujud sahwi. Baik, hadis kata apa? Wa yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalis qabla an yusallim. Maka mengucap takbir Nabi SAW dengan kata dia Allahu Akbar pada tiap-tiap turun sujud sahwi itu, padahal ia duduk bagi membaca tahiyat akhir dahulu daripada salam. Yang Nabi buat macam tu. Semayang terus macam biasa, walaupun tertinggal tahiyat awal, sampailah tahiyat akhir, Nabi baca tahiyat akhir sampai habis. Lepas habis baca tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid, Nabi kata Allahu Akbar, Nabi sujud. Lepas tu Allahu Akbar, bangkit antara 2 sujud. Lepas tu Allahu Akbar, Nabi sujud. Lepas tu Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi buat macam tu. Dan inilah hadis yang kita sedang baca. Dia kata dan segala makmum yang ikut dia melihat perbuatan Nabi yang demikian itu, lalu sujud 2 sujud sahwi seperti Nabi SAW. Dan kata Abdullah, wasajadahuman nas ma'ahu makana ma nasiya minal julus, dan sujudlah akan keduanya, yakni kedua sujud itu oleh orang-orang yang ikut Nabi SAW sebagai ganti barang yang terlupa daripada membaca tahiyat awal tadi. Maka sujud sahwi itu fungsi dia ataupun peranan dia apa dia? Menampung kelupaan tadi. Itu peranan sujud sahwi. Dan cara nak sujud sahwi ni macam mana? Sembahyang macam biasa, sampailah tahiyat akhir habis baca Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk antara 2 sujud, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk antara 2 sujud, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, khalas, habis. Begitu cara nak troubleshoot problem yang timbul di ketika sembahyang ni. Baik, tengok di bawah tu dia kata sujud sahwi kerana apa? Dia kata sujud sahwi ini bila yang kita nak kena buat. Kata Imam Nawawi, dengan hadis dalam masalah itu tadi dalil bahawasanya sujud sahwi itu sebelum daripada bagi salam. Itu dalil dia. Sama ada kerana dilebihkan ataupun kerana dikurangkan daripada perkara yang disujud sahwi itu. Dilebihkan ni maksud dia apa? Was-was 5 rakaat. Itu lebih. Was-was. Was-was ni tuan-tuan, dia buat lagu mana apa was-was lah. Mula-mula dia akan was-was apa? Sembahyang zuhur, dia akan was-was 3 ke 4 dah ni. Itu was-was yang pertama. Dia akan jadi 2 round was-was ni. Duduk sembahyang zuhur ataupun duduk sembahyang asar. Zuhur asar ni 4 rakaat. Baru 3 ke 4. 3 ke 4. Baik, kaedah dalam agama dia kata kira hak pasti. Hak pasti 3 ke 4? 3 sure lah, memang 3 dah, cuma 4 ni tak pasti. Kaedah dalam agama dia kata apa? Kira hak pasti. Maknanya kira 3. Maknanya dia kena tambah lagi 1. Okey. Bila tambah lagi 1, dia main was-was lagi pula. 4 ke 5 pula ni. Yang tu apalah jinggah. Karun lah sampai berapa kali nak was-was langsung. Sekali tadi sudahlah 3 ke 4, 3 ke 4. Kita dah kira 3 lah. Kita tambah lagi 1, kira 4 lah. Tak duk layan lagi tu. Perasaan karut tu duk layan lagi. Bila dah tambah-tambah, 4 ke 5 ni. Dia duk main lagu tu pula lah. Kan? Ini yang kata syaitan. Tadi kita akan jumpa hadis yang kata kerja syaitan ni. Bila orang takbir aja, dia lompat masuk dalam hati kita. Sebelum kita semayang tak ada apa-apa, semua okey. Semayang masa tu lah dia nanti nak main macam-macam. Tadi tinggal kunci kereta tang mana tu cari tak jumpa.
ambil ayat semayang apa semua, takbir Allahu Akbar, baru nak start iftitah, teringat nah, oh celah pasu bunga tadi ni, tadi mata duk cabut rumput tadi dalam tu, betul-betul kompon lupa rakaat. Apa dia tu? Kunci kereta duk celah pasu bunga. Syaitan. Dia semua ni masa ni lah dia nak tembak masuk apa pun. Itulah kacau kita ni. Dia kata. Maka yang demikian itu pada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia kata begitu. Tak kiralah sama ada kita terlebih, kita ingat kata kita buat 5 rakaat, maka kita sujud sahwi, ataupun terkurang, kita terlupa tahiyat awal, kita terkurang, juga sujud sahwi. Dia kata. Baik, masalah tahiyat awal dan duduk itu rukunkah ataupun tidak? Dia kata. Kata Imam Nawawi di dalam masalah itu menunjukkan bahawasanya tahiyat awal dan duduk bagi tahiyat awal itu, keduanya itu dia kata menunjukkan keduanya itu rukun semayang dan tiada wajib keduanya. Keduanya itu bukan rukun, dia kata. Semayang apa nama tahiyat awal di dalam semayang ini bukan rukun. Dia sunat apa? Ab'ad. Sunat yang dituntut dan tiada wajib keduanya. Kerana jikalau wajib keduanya, nescaya tiada mengganti akan keduanya oleh sujud sahwi. Tapi kalau rukun, kita tak boleh sujud sahwi. Sujud sahwi dia tidak boleh menampung rukun, tak boleh. Kalau kita rasa sembahyang zuhur kita ni 3 ke 4, 3 ke 4, kita kata kira 3, maknanya 4 rakaat itu rukun. Kita miss satu rukun, dia tak boleh tampung dengan sujud sahwi. Kita kena kira 3, kita tambah lagi 1. Dia nak kena jadi 4 juga. Sebab 4 rakaat itu rukun. Rukun dalam sembahyang ni, nak tanya tu pula. Rukun dalam sembahyang ni apa dia? Banyaklah tu mengaji dalam fiqh kata rukun 13 apa semua kan. Rukuk, i'tidal, sujud tu semua rukun. Rukun tak boleh miss. Kalau kita terlupa rukuk misalnya, rakaat itu tak kira. Bukan batal, sembahyang tak batal, tapi rakaat tu tak kira. Contoh, kita sembahyang zuhur, 1 rakaat cantik, rakaat yang kedua terlupa rukuk, kita terus sujud. Bila kita sujud teringat Allah tadi tak rukuk, teruskan juga, bangkit rakaat yang ketiga itu dikira 2. Pasal apa hak 2 tadi tak kira? Pasal kita tak rukuk, kerana rukuk itu rukun. Kehilangan rukun menyebabkan kehilangan dukhul rakaat. Dia kira macam tu. So, rukun tidak boleh ditampung dengan sujud sahwi. Dia kata. Seperti rukuk dan sujud dan lainnya daripada keduanya, itu perkara rukun. Dan dengan ini berkata Imam Malik dan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan telah berkata Imam Ahmad, satu ta'ifah ataupun satu puak yang sedikit bermula tahiyat pertama dan duduk itu wajib dan rukun. Dalam mazhab Hambali, dia tahiyat awal itu rukun. Dalam mazhab Hambali, tahiyat awal tu rukun, tak boleh miss. Kalau miss, dia kira rakaat tu tak kira, dia kena buat lain lepas tu. Dan apabila lupa langsung, nescaya wajib digantikan keduanya dengan sujud, kerana menurut kehendak hadis itu. Bagi mereka, kalau tertinggal tahiyat awal, tak kira, kena ganti 1 rakaat lain. Pasal bagi dia apa? Tahiyat awal itu rukun. Okey, baik. Sujud sahwi dan khilaf ulama padanya, ini tu saya baca lagi dia pening balik. Khilaf ulama ni dia main dia pening lah. Macam mana 2-3 hari ni orang duk pening tentang puasa Arafah. Duk pening tu lah. Tanya satu ustaz ni kata puasa Arafah ni jangan miss, kita kena buat. Pasal apa? Pasal hadis daripada Qatadah. Bila ditanya Abu Qatadah kata ditanya Nabi SAW tentang puasa Yaum Arafah, puasa hari Arafah. Apa hal dengan puasa hari Arafah ni? Nabi kata yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Nabi kata puasa Arafah ni siapa buat, Allah ampunkan dosa dia tahun lepas dan puasa tahun nak mai. Makna kata jangan lepas tuan-tuan, sehari dia puasa hari Arafah, janji dia besar macam tu. Apa dia? Janji dia Allah akan ampunkan dosa sanah yang lepas, tahun yang lepas, dan juga sanah baqiyah hak tinggal ni, tahun yang akan datang. Allah akan ampunkan dosa. Ulama hadis kata yang diampun itu dosa-dosa kecil. Dosa kecil pun banyak kita ni.
So sehari puasa nak dapat keampunan dosa kecil tahun lepas dengan tahun nak mai, bolehkah kita nak miss benda ni? Tak boleh miss. Kok mana pun baik hook atau baik keruk, kita mesti nak kena buat. InsyaAllah kita azam dalam hati, kita mesti nak kena buat. InsyaAllah kita nak buat. Kan? Persoalannya bila? Itu masalah dia. Persoalannya bila? Satu kumpulan ulama mengatakan puasa sunat Arafah ini bila orang wukuf di Arafah. Pasal puasa ni, tuan-tuan, ibadat ni dia berkaitan dengan masa dan dia berkaitan dengan tempat. Ada ibadat berkaitan dengan masa saja. Contohnya apa? Sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dia ada masa. Kita kena buat dalam tempoh masa dia. Zuhur daripada gelincang matahari, matahari dah tergelincang sehinggalah apa? Bayang-bayang melebihi daripada kayu yang dipacak. Itu ukuran tradisionalnya. Kalau cara modernnya kita kata mula daripada pukul 1 berapa minit sampai pukul 4 berapa minit. Itu time dia. Kalau kita nak buat pukul 7 sekali lagi, kita nak buat pukul 8.30 sekali lagi, nak buat sembahyang asar, tak boleh. Sembahyang asar mesti buat pada masa yang ditetapkan oleh Allah. Ibadat ni dia ada masa. Puasa Ramadan bila? Daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Itu masa puasa Ramadan. Kita tak boleh kata aku nak buat puasa Ramadan bulan Muharram ni. Tak boleh. Dia tentukan masa dia 1 Ramadan sampai hujung Ramadan. Itu masa. Ada ibadat dia mesti ambil kira masa dan tempat. Contohnya apa? Ibadat haji. Mesti dalam tempoh musim haji dan mesti wukuf di Arafah. Kita tak boleh. Berlaku zaman Nabi ada sekumpulan daripada Arab Quraisy yang kata kumpulan humus. Dalam hadis ada cerita daripada ni, humus. Ha mim sin, humus. Humus ini mereka ni golongan ningrat di dalam masyarakat Quraisy. Quraisy tu dah satu bangsa yang apa kita kata, yang elit di kalangan Arab. Dalam elit Quraisy tu dia ada lagi satu, humus. Mereka ni cream of the cream daripada kalangan Quraisy. So mereka rasa mereka ni jenis orang yang apa? Tak boleh bercampur dengan orang biasa ni. Bila mai ke farduan haji, mereka tak mau pergi wukuf di Arafah yang Nabi suruh tu. Mereka nak wukuf di Muzdalifah atas bukit. Sesuai dengan mereka orang kaya, sesuai dengan mereka orang bangsawan, sesuai dengan mereka orang kenamaan. Mereka tak mau pergi bercampur dengan orang-orang yang pada pandangan mereka ini marhain. Golongan ni hausiau punya geng. Kan? Dia nak wukuf di atas bukit Muzdalifah. Di sinilah timbulnya hadis yang kita duk mengaji dalam bab apa nama haji ni. Nabi kata al-hajju Arafah. Nabi kata haji itu kamu mesti kena wukuf di Arafah. Dan Arafah adalah satu tempat yang tertentu. Dia ada border dia, dia ada boundary dia. You pergi duduk terkeluar sejengkai daripada bumi Arafah, haji yang tak sah. Pasal apa? Nabi kata al-hajju Arafah. Haji mesti kena ada di atas bumi Arafah. Walaupun seketika, walaupun dalam keadaan kita ni unconscious, dan keadaan kita ni orang bawa dengan stretcher, kita kena ada di atas bumi Arafah itu untuk nak sahkan haji kita. Maknanya ibadat itu dia bukan sahaja masa, tapi dia mengambil kira tempat. Tak boleh buat di tempat lain. Sama, ini hujah yang pertama. Sama tentang puasa hari Arafah. Dalam hadis Nabi tidak sebut puasa 9 Zulhijjah. Nabi sebut saum Arafah, puasa hari Arafah. Maka golongan ini ulama hadis yang berpegang dengan yang ni, dia kata oleh kerana Arafah ni hanya ada satu tempat saja, iaitu di Saudi, maka ketika mana orang wukuf di sana, ketika itulah orang di mana tempat pun dalam dunia puasa. So bila timbul pengisytiharan tidak sama macam yang berlaku tahun ni, mereka wukuf hari Senin, kita raya hari Rabu. Jadi kita nak kira macam mana ni? Yang kata puasa hari Arafah ni nak kira waktu mereka wukuf kan, nak kira 9 Zulhijjah kita kan? Di sini yang timbul masalah. Di sinilah yang ketua pengarah JAKIM buat kenyataan keluar sahabat kemarin dengan hari ni duduk keluar tak habis lagi. Dia kata puasa sunat Arafah pada hari Selasa, dia kata. Jadi apa yang diputuskan itu tidak jatuh pada hari wukuf lah, dia jatuh pada hari 9 Zulhijjah kan. Di sini yang kata beza pendapat, beza pendapat. Jadi masing-masing dia jadi sabut lah, pasal dia nak ampun dosa, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah.
dikifaratkan dosa tahun lepas dengan tahun akan datang. Jadi kita nak buat, tapi nak buat hari apa? Isnin ke Selasa? Isnin ke Selasa? Duk jadi macam tu. Jadi saya tak tahulah, terpulang dekat tuan-tuan nak buat Isnin atau Selasa. Saya insya-Allah hari Isnin. Sebab saya kira hari wukuf. Jadi kalau tuan-tuan rasa macam Selasa pun buatlah. Mudah-mudahan kalau betul ada pahalanya. Kalau baik, ada orang tanya pula tu, kalau kita buat dua-dua hari boleh tak Ustaz? Dia kata Isnin dan Selasa boleh, boleh. Apa? Isnin setidak-tidaknya pun kalau kata tak jadi hari Arafah, tapi memang Isnin hari Arafah pun mesti dah memang Isnin dari sana kan? Kalau lah kata tak jadi, kalau lah kata tak jadi, katalah yang dimaksudkan puasa Arafah itu hari Selasa, Isnin memang hari puasa sunat kan? Selasa kita buat, kita niat hari Arafah, kalau bukan hari Arafah pun tak apa lah, puasa lah. Itulah, terpulanglah masing-masing. Pasal apa? Bila dia mai berbeza pendapat, atas kita lah nak ikut yang mana. Begitu. Cuma saya boleh abang, saya kata Isnin. Pasal apa? Pasal saya faham hadis tu puasa Yaum Arafah, puasa hari Arafah. Dan hari Arafah ni dia ibadat yang bukan sahaja masa, bahkan dia bertempat. Dan tempat yang kata bumi Arafah ni satu aja dalam dunia ni. Dan semua orang kena tengok dekat dia. Bila dia wukuf, di ketika itulah sunat kita berpuasa. Baik, jadi macam mana ni, apa nama, raya hari Rabu tak apa, betul. Kerajaan memutuskan raya hari Rabu tak salah. Pasal apa? Penentuan raya hari Rabu berdasarkan ru'yah, berdasarkan tengok anak bulan. Tu yang keluar, apa nama, penyimpan moho besar raja-raja keluar mai bagi tahu kata anak bulan apa Zulhijjah apa kelihatan, maka dengan itu raya haji jatuh pada hari Rabu. Penentuan hari raya berdasarkan tengok anak bulan, betul. Jadi kerajaan memutuskan kata raya hari Rabu, betul, kita raya hari Rabu. Jangan siapa pergi buat bantah raya hari Selasa pula. Pasal apa? Pasal penentuan raya hari Rabu berdasarkan tengok anak bulan, memang betul. Cuma puasa Arafah ni dia berdasarkan kepada wukuf di sana. Habis dia kata, Ustaz tu selang hari macam mana? Tak ada apa-apa. Itu puasa Arafah bab lain, raya bab lain. Puasa Arafah Nabi kata apa? Berdasarkan waktu wukuf di sana. Raya berdasarkan ru'yah, tengok anak bulan. Dia berlaku selang hari, tidak merupakan satu kesalahan. Begitu. Jadi jangan pula orang yang pergi puasa hari Senin nak raya hari Selasa. Jangan. Salah apa yang dia buat tu. Maka penyelesaian dia macam tu. Dan kalau ada pihak nak ambil, saya nak buat 2 hari Ustaz, Isnin dengan Selasa, dua-dua pun saya nak niat kata puasa Arafah, terpulanglah. Terpulanglah. That's why saya kata penyelesaian induk kepada masalah ni. Kita ni pasal duk pergi selesai ujung-ujung rantin tu, tak selesai masalah. Penyelesaian induknya apa dia? Negara-negara Islam ada organisation. Kita ada OIC. Kita ada macam-macam platform apa nama untuk negara Islam berhimpun dan berjumpa ni. Tak bolehkah selaras benda ni? Tak bolehkah selaras benda ni? Yang Islam mahu pada seluruh negara Islam ada satu khalifah. Khalifah akan buat keputusan dan semua negara Islam kena dengar. Yang tu paling best, tapi susah nak buat. Susah nak buat. Bila kata nak ambil seorang khalifah, siapa dia? Arab Saudi kata bagi raja kami Iran kata tak mau, kami ada ayatullah kami. Tak boleh juga. Nak ambil siapa? Tak boleh. Tak boleh pergi cari kesepakatan di dalam meeting di peringkat negara-negara Islam. Okey lah, ni semua ambil kata sepakat, kita akan pilih satu hari standard satu dunia. Satu dunia ru'yah, tengok satu tempat aja, kalau nampak semua orang ikut. Dia tak akan timbul kalau kabut cerita macam ni. Tapi cerita orang Islam ni memang tak boleh lah. Terus kata satu dunia, satu negara pun tak boleh bersatu, satu taman pun tak boleh bersatu. Tu nak sembang kata satu dunia bersatu ni boleh sembang kan. Boleh sembang. Tapi teorinya begitu. Pasal apa? Pasal zaman Nabi dan zaman Khulafa Ar-Rashidin begitu. Begitu. Satu tempat aja pegang kuasa, Islam di mana bumi duduk pun dengar kepada satu suara. Maka nampaklah solidariti orang Islam satu dunia. Satu benda yang diimpikan oleh semua orang, tapi tak tahu bila nak boleh dapat benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So itu cerita tentang penyelesaian kepada terlupa rakaat ataupun terlupa tahiyat awal dan sebagainya. Yang menampungnya ialah sujud sahwi. Tuan-tuan tengok tajuk baru, bab ma jaa fi sajdatai sahwi ba'da salam wal kalam. Itu bab yang datang pada menyatakan 2 sujud sahwi kemudian daripada salam dan kalam. Ketahuilah saudaraku, telah datang hadis
yang menunjukkan tidak batal sembahyang seorang yang terkerjakan lebih daripada 4 rakaat sembahyangnya. Ini bagi kes apa? Kes terlupa. Dia terlupa. Dia sembahyang zuhur 5 rakaat. Tapi dia hak sembahyang tu dia duk yakin pak. Tapi kawan haduk belakang dia duk tengok ni apa Syekh ni balun lebih 5 ni. Ini ceritanya. Ni bukan dalam kes sembahyang berjemaah, ni dia cakap sembahyang seorang. Dia duk sembahyang, kawan ni dah sudah sembahyang, dah duk baca Quran ke ataupun duk zikir ke dalam masjid. Tengoklah Pak Haji ni masuk. Dia masuk pi tengok dia pi Allahu Akbar sembahyang okey 2 rakaat jadi 3 rakaat dia sembahyang zuhur. Okey, ingat dia sembahyang tahiyat masjid apa dulu. Tengok 3, tengok Pak Haji tengok 5. Dia ni duk tarik biji tasbih putih, biji tasbih tu terkejut tengok awak Pak Haji ni sembahyang 5. Kan contohnya. Kan jadi dia pun ni abang dekat dia kata Pak Haji sembahyang apa tadi? Dia kata sembahyang zuhur lah, takkan aku sembahyang apa? Kan sembahyang raya awak ni haji ni pun. Ni haji mangkak dia panggil. Bila orang tanya dia Pak Haji pergi sembahyang apa tadi, dia tanya apa dia, takkan aku sembahyang raya, aku sembahyang zuhur lah dia kata. Oh okey sorry Pak Haji, tapi Pak Haji buat 5. Misalnya begitu. Tapi Pak Haji buat 5. 5 pasal apa? 4 dia kata. Dia yakin pak. Tapi saya rasa 5. Aku sembahyang aku tahu lah aku buat 4. Dia turun balik. Kalau dia kata begitu kerana yakin dia, sembahyang dia sah. Kalau yakin dia, okey. Kalau dia tak yakin, kita baca apa cerita dia. Kan? Cuba kita baca. Ketahuilah saudaraku, telah datang hadis yang menunjukkan tidak batal sembahyang seseorang yang terkerjakan lebih daripada 4 rakaat sembahyang. Iaitu hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abdillah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla zuhra khamsan. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia akan sembahyang zuhur 5 rakaat. Oh, Nabi sendiri dia sembahyang 5 rakaat. Maka apabila dilihat oleh makmum daripada sahabatnya, heran mereka itu akan perbuatan Nabi itu. Makmum duduk belakang tengok, wahyu baru turun ke? Tambah jadi 5 ni. Kan? Adakah datang hukum Allah menambah rakaat ataupun Nabi lupa? Dia main 2 masalah. Ada wahyu baru ke? Zuhur jadi 5 ataupun Nabi lupa ke? Tapi takkan Nabi lupa pun. Macam tu punya duk main. Maka dengan kerana itu ditanya sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai memberi salam, Nabi pun dia yakin, kata dia buat 4 padahal dah jadi 5. Sampai habis Nabi bagi salam. Faqila lahu azida fi salah am nasita? Sahabat tanya. Maka kata orang-orang pada menyoal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adakah ditambah rakaat pada sembahyang ni? Outspoken sikit ni. Kita akan jumpa lagi hadis yang akan datang ni, cerita Nabi tersilap. Dia ada beberapa kali Nabi terlupa, tersilap. Nabi terlupa, tersilap bukan macam kita lupa kita silap. Kita ni pasti raplah. Nabi terlupa, tersilap itu ditakdirkan Allah untuk dijadikan pengajaran kepada umat. Kalau Nabi tak lupa, bila kita lupa kita takkan nak buat macam mana. So Allah takdirkan Nabi lupa. Bila Nabi lupa, tengok Nabi buat macam mana nak mengatasi masalah tu, maka kita ni umat dia dapat satu lesson. Kita dapat, oh kalau macam ni penyelesaian dia. So Nabi ada lupa. Yang ni Nabi terlupa, Nabi pi sampai 5 rakaat. Makmum bila tengok macam tu, Allah turun perintah baru ke? Sembahyang zuhur sudah jadi 5 rakaat ataupun Nabi lupa dia jadi macam tu. Yakni adakah datang hukum daripada Allah suruh tambah bilangan rakaat sembahyang kita ni, ataupun lupa tuan hamba ni? Dia bertanya Nabi, ya Rasulullah, ada Allah turunkan perintah suruh tambah 1 rakaat lagi ke, ataupun tadi tuan terlupa? Ni sahabat yang outspoken. Ada dalam hadis lain, sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali ada sembahyang sekali. Tapi hormat mereka kepada Nabi ni menyebabkan mereka tak terkeluar di mulut nak ditanya Nabi,
Tuan lupa kan? Nak tanya tu tak keluar. Pasal apa? Pasal hormat mereka kepada Nabi tu. Menenggelamkan suara nak tanya tu. Tapi ada satu sahabat lain yang outspoken. Nama dia Zul Yadain. Sahabat ni digelar dia dengan nama Zul Yadain. Nabi gelar dia. Zu maksudnya yang memiliki. Yadun, tangan. Yadain, dua tangan. Zul Yadain maksudnya orang yang memiliki dua tangan. Pasal apa Nabi panggil dia orang memiliki dua tangan? Orang lain tak ada tangan ke? No. Pasal dia tangan dia labuh daripada tangan orang lain. Bukan panjang, tangan panjang daripada mencuri. Bukan tangan panjang, dia tangan labuh. Macam kita berdiri, tangan kita tak sampai ke lutut. Tapi yang kata Zul Yadain ni, dia kalau berdiri, tangan dia lepas pada lutut. Tangan dia labuh. Jadi dia pergi tanya Nabi pasal tangan dia labuh pada tangan orang lain. Bila Nabi ajak semayang, rokok ni tapak tangan letak di lutut. Zul Yadain kalau dia semayang, kalau tangan dia letak di lutut, nampak dia macam jambatan Pulau Pinang begitu. Pasal tangan dia panjang. Jadi dia pergi tanya Nabi macam mana pasal Nabi habaq semayang ni tangan di lutut, so di atas belakang kita tu dapat 90 degrees lah. Kita punya kedudukan rokok kita 90 degree. Jadi dia kata kalau dia buah di lutut tak dapat 90 degree, dia jadi lagu tu. Nabi kata dekat dia, untuk kamu pegang bawah pada lutut pasal nak pergi dapat 90 degree. Dan Nabi kata kat dia, wa anta Zul Yadain, engkau adalah orang yang memiliki dua tangan. Nabi kata terus lekat Zul Yadain. Sampai dalam hadis pun direkod nama dia Zul Yadain. Pasal apa? Pasal gelaran itu Nabi bagi. Sahabat-sahabat ni duk pi tebiang tau. Duk pi tayang diri di depan Nabi ni, duk pi tayang di depan Nabi ni, nak suruh Nabi bagilah apa gelang pun. Dia nak Nabi bagi itu kenangan bawa sampai mati. Sahabat dengan Nabi ni depa sampai macam tu. Dia duk pi show off diri dia tu dekat Nabi tu. Kalau kita baca banyak lagi hadis lain cerita sahabat ni, ada yang saja nak ambush Nabi pun ada. Duk tunggu Nabi keluar nak pergi bagi salam dekat Nabi. Macam tu punya style buat dah. Pasal apa? Pasal depa selalunya depa tak dan bagi salam, Nabi akan bagi dulu. So depa duk tunggu Nabi keluar. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nak bagi dulu dekat Nabi dan nak dengar Nabi jawab. Karena jawab itu doa. Nabi kata waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar tu macam minum ino, air terjun turun. Dia berasa sejuk dada ni. Pasal apa? Pasal Nabi doa ke dia. Tuan-tuan, untunglah orang yang hidup zaman Nabi ni, untung tuan-tuan. Cukup punya untung. Ada hadis-hadis yang main ni cerita ni sahabat semayang dia sah pertama ni pasal apa? Satu, pasal fadilat, sah pertama yang Nabi cerita. Yang kedua pasal apa? Nak tengok pipi Nabi bila Nabi bagi salam. Sampai macam tu. Kalau hari ni orang kata ta'asub. Tapi ta'asub kepada Nabi ni baik. Nak tengok pipi Nabi ni bila Nabi Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok tu pun ino. Ayat tahu debu dada sejuk. Bila tengok Nabi ni sejuk. Sururul ain, Arab kata. Sururul ain ni maksudnya apa dia? Dia sonok rasa mata dia. Bila mata tu boleh jamah tengok rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tu yang kata tuan-tuan, kalau kita berpeluang pergi Mekah, Madinah buat haji, buat umrah, tuan-tuan nak tengok orang-orang yang ada dalam hadis kita baca tadi ni. Hadis yang kata Nabi kata kalau nak tahu hampa dekat ke jauh dengan aku, tengok hampa bila dengar hadis aku, hampa macam mana punya respon. Tuan-tuan pergi di Madinah, haji ke umrah ke, tengok di kawasan makam Nabi tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Ni, hak habis semayang nak lintas makam Nabi, keluar pintu bakar ni. Bagi salam dekat Nabi tu, air mata bercucuk jatuh. Tu dia. Ada orang macam tu dengan Nabi. Dia duduk berdiri tu, Assalamualaikum ya Rasulullah, tu air mata duduk turun. Kita tengok tu, tuan-tuan, keadaan tu macam tu. Ini yang menunjuk kata apa? Indikator yang menunjuk kata iman orang tu macam mana. Ini dia nak cerita kat kita. Kemudian dia kata apa? Faqila lahu azida fi salah an-nasita. Kata sahabat ni soal Nabi, ya Rasulullah, adakah rakaat semayang ditambah? Dan adakah datang hukum daripada Allah suruh tambah rakaat semayang kita ni? Ataupun tuan lupa? Nak tanya Nabi lupa tu
suara ni slow, peluang tak peluang. Pasal apa? Hormat pada Nabi. Adakah tuan terlupa? Bila didengar Nabi SAW pertanyaan itu, lalu sabda Nabi, apakah yang aku tambah pada semayang ini? Nabi tak sedar. Dia tak realize, kata dia dah 5 rakaat. Nabi kata, aku tambah apa? Nabi tanya. Aku tambah semayang, aku tambah apa? Nabi tanya. Jawab mereka itu, tuan hamba tambah serakaat lagi. Kata tuan, tadi bukan 4, tuan buat 5 rakaat. Begitu. Lebih daripada 4 yang biasa, yang sedia. Maka jadilah 5 rakaat semayang kita tadi. Bila didengar Nabi SAW yang demikian itu, lalu beradab dia ke kiblat. Nabi pun dengar-dengar, semua orang kata betul, memang semayang 5. Nabi terus cari kiblat balik, menghadap kiblat. Fasajada sajdataini ba'da ma sallama. Maka sujud Nabi SAW 2 kali sujud kemudian daripada telah memberi salam bagi sembahyangnya tadi. Nabi tampung juga dengan dua kali sujud sahwi. Padahal dah bagi salam dah habis dah duduk bersembang, duduk bercakap dah. Tahu baru tahu kata silap, Nabi cari arah kiblat, Nabi sujud 2 kali. Maka sembahyang tadi dia kira sah juga. Ini yang direkodkan dalam hadis ni. Sekali kita baca apa dia nak kata. Dan kata At-Tirmizi, hadis ini hadis yang hasan lagi sahih. Dan ada dikeluarkan hadis ini di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim dan juga di dalam Sahih keduanya, di dalam Sahihain, dia kata Sahih keduanya. Baik, terlebih semayang 1 rakaat apa hukumnya? Ini dia nak bincang hukum. Kata Imam Nawawi, dalam hadis tadi menunjukkan dalil bagi mazhab Malik dan mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal dan jumhur ni maksud majoriti mazhab daripada salaf dan khalaf, bahawasanya barang siapa lebih pada sembahyang serakaat dengan lupa, dia kata nescaya tiada batal sembahyangnya. Kalau dia lupa sungguh-sungguh, sembahyang itu dipakai. Bahkan jika tahu ia kemudian daripada salam sekalipun, maka sesungguhnya habis sembahyangnya dengan sahnya, dan sujud ia bagi sahwi jika ingat ia kemudian daripada salamnya dengan berhampiran. Syarat dia apa? Baru duk hangat-hangat lagi, baru bagi salam aja tahu, kata tersilap, tampung dengan sujud sahwi. Kalau dah lama dah, kita pun dah balik di rumah apa semua, petang sekali baru dia telefon. Dia kata, Ustaz, saya pun nak tegur, tak tegur pun tak kena. Ustaz tadi Ustaz semayang 5 rakaat, baru abang semayang Zuhur, dia malam baru dia telefon abang. Itu dah jauh dah lepas. Itu tak mau. Dia kata syarat dia apa? Mesti masa masih dekat. Dan jika sudah lama kemudian baru datang ingat ataupun baru orang beritahu, maka bermula qaul yang asahnya bahawasanya tak boleh sujud dah dia. Dan jika ingat dia dahulu daripada salam, nescaya kembali dia kepada duduk. Ini dalam kes semayang 4 rakaat, dia dah naik rakaat yang kelima. Lepas itu dia rokok dah dalam rakaat yang kelima. Tiba-tiba kawan hadu zikir sebelah tadi, dia pergi cakap, Haji 5 rakaat dah. Dia pergi kata begitu. Ni kawan hadu zikir dalam masjid tadi dah duk perhati kita masuk sembahyang ni. Dia tengok-tengok kita dah naik 5 rakaat, dia pun dia ni buat biar betul buat, dia buat 5 rakaat. Kita dah rokok dah. Baru dia kata, Haji 5 rakaat tadi kita pula tengah duduk rokok, duduk dengar pula dia ni kata kat Haji mana ni. Aku ke Haji nama tu mana duduk dah belakang gambar tu kan. Haji lah, Haji mana lagi, dia kata begitu. Haji dah buat 5, dia kata begitu. Misalannya. Dan kita yakin kata dia tu nak abang kita buat 5. Daripada rokok tu terus duduk tahiyat akhir. Terus duduk tahiyat akhir. Pasal tidak boleh diteruskan menambah rukun ni. Tidak boleh diteruskan apabila sah dan terbukti kata kita salah. So dia kata di sini apa dia? Dia kata apabila tahu sebelum daripada salam, nescaya kembali dia kepada duduk dengan serta merta. Sama ada ia waktu berdiri atau waktu rokok atau waktu sujud dan sebagainya. Tahu confirm kata dia dah terlebih rakaat, tinggal semua terus duduk tahiyat akhir. Begitu. Dan tasyahud dia dan sujud sahwi dia dan salam dia buat macam biasa, dia kata.
Dan adakah sujud bagi sahwi itu dahulu daripada salam atau kemudian daripadanya? Maka padanya khilaf ulama yang kita sebut tadi. Imam Syafi'i senang saja, dia kira apa? Sebelum bagi salam. Sujud sahwi 2 kali. Baik, tuan-tuan tengok bawah tu, masalah semayang terlebih perbuatan. Nikih semayang perbuatannya terlebih. Rokok yang sepatutnya sekali dalam tiap-tiap rakaat, dia pergi buat 2 kali. Sujud sepatutnya 2 kali, tiap-tiap rakaat dia pergi buat 3 kali. Dia terlebih perbuatan. Ataupun lebih rakaat juga dianggap lebih perbuatan. Adakah batal sembahyang dia? Dia kata Imam Nawawi, bermula mazhab Syafi'i dan mereka yang muwafaqah dengan dia, bahwasanya lebih perbuatan di atas jalan sujud sahwi tiada batal sembahyangnya, sama ada sikit ataupun banyak, apabila ada ia daripada jenis semayang. Maka bersamaan lebih itu pada rokok, terlebih rokok, ataupun sujud, terlebih sujud, ataupun 1 rakaat, terlebih 1 rakaat, ataupun beberapa banyak kerana lupa. Syarat dia, Imam Syafi'i kata kalau terlupa, tak apa. Rokok patut sekali, dia 2 kali. Pasal apa? Pasal terlupa. Terlupa dimaafkan, dia kata. Maka sembahyangnya itu sah pada sekalian yang demikian itu. Dan sujud bagi sahwi itu sunat, bukannya wajib. Dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi ni sunat. Kita guna bahasa kita kata kena sujud sahwi. Bila dengar kena ni, kita ingat wajib. Bila tak sujud sahwi, kita ingat batal. No, sujud sahwi sunat di sisi mazhab Syafi'i. So kalau dia dah terlupa tahiyat awal, lepas itu terlupa pula sujud sahwi, sembahyang dia sah tak? Sah juga. Cuma umpamanya apa? Bercalang. Sembahyang dia tu bercalang sikit. Begitu. Dan ada pun mazhab Malik, kita tak payah baca, mazhab lain kita tak baca lagi, dia jadi pening balik. Baik, bawah tu tengok masalah, dia kata imam bangun mengerjakan rakaat kelima, maka adakah makmum bangun ikut dia? Ni imam terlebih rakaat, sembahyang Isya dia pergi naik 5, kita nak ikut tak? Kata Qistalani di dalam syarah Al-Bukhari, dan tiada tersebut pada hadis seumpama hadis dalam masalah itu. Adakah menanti akan Nabi oleh sahabatnya yang jadi makmum, ataupun menurut mereka itu mengerjakan rakaat yang kelima itu? Hadis tadi tak cerita. Kata Nabi buat 5 rakaat, sahabat ikut ke tak, dia tak cerita. Cuma dia cerita kata Nabi buat 5 rakaat, sahabat jadi was-was. Bila Nabi habis bagi salam, sahabat tegur Nabi, tanya adakah sembahyang ditambah 5. Tetapi secara jelasnya dalam hadis tak sebut kata sahabat ikut ke tak ikut. Itu ceritanya. Okey. Dia kata Qistalani, dan bermula zahirnya dia tak sebut terang, tapi kita baca hadis tu secara umum, seolah-olahnya bahawasanya mereka itu ikut Nabi. Seolah-olahnya macam Nabi buat 5, mereka pun buat 5, walaupun hadis tak sebut. Tapi cara hadis tu cerita macam sahabat ikut, begitu. Kerana mengharus mereka itu akan lebih pada semayang. Kerana bahawasanya adalah ia zaman berlaku itu zaman berlaku nasakh. Itu beza dia apa? Pasal zaman Nabi tu ada ayat Quran duk turun lagi. Mungkin betul sembahyang daripada 4 ditambah jadi 5. Jadi sahabat mana boleh tak ikut? Tak lagi kalau tah ke wahyu baru turun suruh buat 5 kita tak ikut. Lah ni Nabi buat apa kita buat. Tapi ini hanya berlaku pada zaman Nabi sahaja. Tidak pada zaman kita hari ni. Pasal zaman tu wahyu duk turun lagi. Mungkin dimansuhkan dengan kerana ada perintah baru. Lah tak ada. Quran semua dah habis dah. Turun habis dah. Maka zaman kita lah ni, kalau tu imam telajak sembahyang Isya, dia buat 5 rakaat. Makmum tak boleh ikut. Kalau makmum ikut dalam keadaan tahu kata imam tambah rukun, batal sembahyang kita. Imam tak batal pasal dia lupa. Imam tak batal. Kita kalau ikut dalam keadaan kita tahu kata imam dah tambah rakaat, sembahyang kita batal. So apa kita kena buat zaman kita lah ni, zaman dah wahyu dah tak turun dah ni? Kalau imam terlajak buat rakaat kelima sembahyang Isya, kita kena duduk dalam tahiyat akhir. Itu yang kita kena buat lah ni. Okey, sembahyang Isya imam sudah pilih 5. Kita tahu kata imam dah terlebih rakaat, kita kena duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. 2 pilihan kepada kita. Kita boleh duduk tahiyat akhir dan terus baca tahiyat akhir. Ataupun kita boleh duduk saja, tunggu imam Ghaflah ni sampai duduk tahiyat akhir. Bila dia sedang kata dia silap lah, kita sebut subhanallah. Kalau dia duduk balik, cantik. Kalau dia terus juga, dia rokok. Bila dia rokok, dia nampak semua orang duduk belakang.
Kan? Nampak tak kalau jadi imam, orang belakang nampak, mesti nampak. Bila dia rokok, dia kata awak mereka ni semua pakat duduk tahiyat akhir. Oh, patut dia kata subhanallah tadi, aku terlebih rakaat. Daripada rokok tu terus dia pergi tahiyat akhir. Makmum duduk dalam tahiyat akhir. Imam pergi duduk dalam tahiyat akhir. Bila imam duduk tahiyat akhir, dia baca tahiyat, kita pun baca pun boleh, kita nak baca dulu pun boleh. Sebab rukun qauli kita boleh kalau potong tu imam. Rukun fi'li, perbuatan tak boleh dulu daripada imam. Okey, sekejap lagi habis sembahyang. Selesai sembahyang kita bersama dengan imam. Itu cerita lah ni. Cerita zaman Nabi, sahabat rasanya mereka ikut apa yang Nabi buat. Hadis tak cerita terang, tapi rasanya mereka ikut kata Imam At-Tirmizi. Mungkin mereka ikut Nabi buat 5 rakaat. Kata Qistalani, bermula zahirnya bahawasanya mereka ikut akan Nabi SAW, kerana mengharuskan mereka itu akan lebih pada sembahyang, kerana bahawasanya itu zaman nasakh. Dan adapun lain daripada zaman Nabi, maka tidak harus bagi makmum ikut imam pada mengerjakan rakaat yang kelima beserta mengetahui akan lupa imam itu, kerana bahawasanya segala hukum sudah tetap zaman kita lagi. Sembahyang Isya memang 4, bila buat 5 itu sudah silap. Maka jikalau menurut makmum akan imam, batal sembahyang kita. Kita tahu dia silap, tambah rukun, kita ikut, sembahyang kita batal. Kerana ketiadaan uzur, bersalahan makmum yang lupa seperti imam. Dia ada juga lupa ni. Tu imam 5, dia pun 5 lah. Macam dia pun tak ingat dia buat berapa rakaat. Dia pakai serah kat tu imam lah. Dia kata, tu imam, aku kira bagi ke hang lah kuasa. Kalau hang betul-betul lah aku, kalau hang tak betul lah aku. Kalau hang jatuh gong, sama-sama dengan aku jatuh gong. Dia kata, jenis makmum macam ni pun ada juga. Dia percaya sungguh dengan tu imam ni. Dia percaya sungguh, imam silap dia ikut. Kan? Bagi kes yang macam ni, makmum jenis macam ni, dia pun tak ingat berapa rakaat, dia pakai percaya imam. Jadi bila imam 5, dia pun 5. Dia pun dianggap sebagai lupa juga. So bila tu imam rokok-rokok, tu imam terus hidup tahiyat akhir, dia pun rokok-rokok tahiyat akhir juga. Dia kira serupa dengan tu imam. Dia jadi macam tu, kan? Bagi yang memang ingat pasti, dia tak boleh ikut imam ketika imam lupa dan menambah rakaat. Okay, clear kan? Itu cerita dia. Baik, kemudian masalah dia kata sembahyang 5 rakaat, 2 tahiyat, apa hukumnya? Tak ada lah. Kita tahiyat awal 1, kemudian tahiyat akhir 1. Maksud 2 tahiyat ni ialah ada orang tanya, bila dia duduk tahiyat akhir, dia dah baca tahiyat akhir, lepas tu dia sujud sahwi 2 kali, bangkit pada sujud sahwi, nak baca tahiyat akhir lagi sekali kah? Itu maksudnya. Maka tidak perlu lagi, tahiyat tadi sajalah. Lepas tu sujud sahwi 2 kali, bangkit tu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang dia lagi sekali pula dah, tahiyat akhir lagi sekali pula, kan? Tadi tahiyat akhir dah, tapi sebab sujud sahwi, tahiyat akhir lagi sekali pula. Rajin sungguh tahiyat dia ni. Sedangkan tidak ada hadis yang suruh begitu. Kan? Ini perbincangan dia. Kemudian tajuk akan datang insya-Allah fit tasyahhud fi sajdatai sahwi. Dia cerita tentang tahiyat akhir, nak baca sebelum ataupun selepas sujud sahwi. Kan? Nak baca sebelum ataupun selepas sujud sahwi. Tajuk yang akan datang ni tuan-tuan, dia main cerita tentang apa? Syok tentang sembahyang lebih atau kurang. Macam kita sebut tadi, 3 ke 4. Itu tajuk yang akan datang. Kemudian dia akan main pula yusallimu fi rak'atain min az-zuhri wal 'asr. Nabi pernah jadi sekali sembahyang asar. Sembahyang asar baru 2 rakaat Nabi bagi salam. Pernah jadi sekali. Kan? Baru 2 rakaat sembahyang asar, Nabi bagi salam. Dan lepas bagi salam, Nabi bangkit pi. Ada 2 riwayat. Satu riwayat kata Nabi bangkit pi sampai ada satu batang pokok apakah, Nabi pi berdiri di pokok tu. Ada satu riwayat kata Nabi 2 rakaat sembahyang asar, 2 rakaat Nabi bagi salam, dia balik rumah dia. Rumah dia tepi Raudhah tu, makam Nabi lalu. Terus pi tepi tu. Jadi sahabat ni semua duk terbuku dalam hati. Sehinggalah Zulyadain yang kita sebut tadi, dia yang outspoken, dia tanya Nabi. Bila tanya, Nabi beralih dekat sahabat lain. Nabi tanya Abu Bakar, ada Umar, ada Osman, ada Ali ni yang kanan-kanan ni ada. Nabi tanya mereka, betulkah apa yang Zulyadain kata?
Aku sembahyang 2 rakaat saja. Semua orang jawab kata betul ya Rasulullah. Nabi terus pergi duduk balik atas tempat imam, sambung lagi 2 rakaat. Sambung lagi 2 rakaat. Lepas itu sujud sahwi dan bagi salam. Ini hadis yang akan datang. Hadis yang akan datang dan kita akan tengok perbahasan dia. Apa imam-imam mazhab kata dalam mengulas hadis itu. Sedangkan Nabi dah bagi salam dah, balik rumah dah. Rumah sebelah dah. Balik dah. Mai tu just continue lagi another 2 rakaat. Jadi bolehkah macam tu? Akan kita baca insya-Allah perbincangan mazhab tentang benda tu. Mazhab mana kata boleh, mazhab mana kata tak boleh. Kalau kata boleh, apa alasan dia? Kalau kata tak boleh, apa alasan dia? Yang penting kita kena tahu tuan-tuan, dalam kita nak buat apa ibadat pun, kita kena tahu pasal apa kita buat macam tu. Dan kita kena tahu ulama mana yang setuju macam tu. Itu yang penting. Kita buat macam mana pun jangan ikut. Jangan mengikut-ikut. Kita mau kita buat tu kerana kita tahu. Itu yang penting. Dan kita tak mau pakai pedoman dekat satu orang ya. Kita percaya dekat ustaz ni buat apa-apa aku kira betul semua. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Kita kena tahu pasal apa kita buat macam tu. Kalau kita pakai pedoman ustaz ni, aku percaya ustaz ni, aku percaya ilmu dia, dia kata apa aku ikut. Maknanya kita jadikan dia imam mazhab. Kita tak mau ikut mazhab Syafi'i, kita ikut mazhab Syamsuri. Tak kekarun, baiklah ikut Syafi'i daripada ikut Syekh tak pakai ni. Kan? Jadi kita kena tahu, itu masalah dia. Kita kena tahu pasal apa aku buat macam ni. Bila kita tahu tu, ibadat yang kita buat tu kita yakin. Itu tujuan mengaji. Kemudian dia akan main tajuk yang akan datang fi salah fi ni'al. Cerita orang sembahyang pakai kasut. Ini pula. Ini baca tajuk ni pakai naik dengan kasut kaca. Lepas tu dia main tajuk. Dia kata fil qunut fi salatil fajri. Cerita tentang qunut sembahyang subuh. Dia akan main dan kita akan tahu. Ini cerita yang kita sebut dalam kuliah yang lepas tentang qunut ni. Apa cerita dia? Pasal apa di Mekah, di Madinah tidak baca qunut? Pasal apa di Nusantara kita, di Malaysia, Indonesia, Selatan Thai apa semua ni kita baca qunut? Kita tak mau kira nak ikut Mekah, nak ikut Madinah, kita nak tahu pasal apa. Bila kita tahu pasal apa, kita pilih nak buat yang mana tu hati kita tenang. Kalau tidak, kita tetap dia jadi orang yang ikut-ikut nak apa tu. Kita nak tahulah ni pasal apa. Kemudian dia mai tajuk pula fi tarkil qunut. Cerita tentang sembahyang subuh tak baca qunut. Apa hadis dia pula? Kita nak tahu dulu tu. Dan kita nak tahu pula antara hadis kata baca qunut dengan tak baca qunut ni, hadis mana kuat, hadis mana lemah. Sehadis tuan-tuan dengar hadis. Hadis ni macam-macam cerita. Dia satu topik yang sangat ilmiah dan sangat kompleks. Hadis ni. Mengaji hadis ni tak habis. Buat PhD dalam hadis pun tak habis lagi. Dia mengaji hadis ni. Dia satu bidang yang sangat kompleks. Pecahan asal biasa saja ni ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Sahih tu pula dia pecah lagi, ada sahih ni, ada hasan, pecah lagi, ada li zatih, ada li ghairih. Dia mai dhaif, dia ada hadis gharib. Dalam kumpulan tu dia ada hadis marfu', dia ada hadis mursal, dia ada hadis munqati', banyak lagi cerita yang kita tahu hadis. Dan kita tak tahu in detail tentang hadis-hadis tu apa cerita. Jadi bila kita baca ni, kita akan tahu, memang ada hadis kata qunut buat dalam sembahyang subuh, ada hadis kata tak ada qunut dalam sembahyang subuh. Antara dua hadis ni kekuatan dia macam mana, baru kita nampak kita jadi orang yang ada ilmu dalam buat satu-satu benda. Kemudian dia cerita fir rajul ya'tisu fi salah. Ini yang mukadimah kita buat masa kuliah lepas. Satu orang lelaki tengah sembahyang bersin. Apa nak jadi? Semalam kita baca tajuk bersin di Masjid Jelutong. Baca tajuk bersin semalam ni. Baca hadis pasal bersin ni macam-macam. Bukan macam-macam bunyi bersin tak. Macam-macam cerita doa lepas bersin ni. Macam-macam. Ada satu sahabat tu dia doa bersin dia kata Assalamualaikum. Dia kata ada adalah hadis. Kita tak pernah jumpa. Kita duk dengar ni, kira bersin ni tiga macam dia bunyi.
Satu bersin, alhamdulillah, itu paling cantik. Itu yang paling ramai orang sebut. Ada yang bersin dia sebut astagfirullahalazim. Ada juga. Ada seorang lagi bersin, dia sorry, dia kata. Ada juga. Sorry. Sorry dia bila bersin, sorry. Nabi tak pernah ajar suruh sorry. Nabi suruh sebut alhamdulillah. Semalam kita baca di Jelutong, dia explain pasal apa bila bersin kena kata alhamdulillah. Pasal apa? Dia kata pasal bersin ni nikmat. Dia kata bersin ni satu nikmat. Kalau Allah bagi satu orang tak boleh bersin, kacau. Lagu dua, tak boleh bersin dua. Tak boleh. Kacau kita. Bila bersin tu baru dia flash keluar segala apa ada lekat celah otak kita tu, dia flash keluar sekali, baru kita rasa kita release daripada kacau dalam otak ni. Kerana Allah bagi bersin tu lah kita rasa lega, maka kita kena kata alhamdulillah. Bila baca baru kata benda yang simple macam ni, rupanya Islam dia tak lepas, dia ada explanation dia. Baru bila kita kata tu kita tahu, selain daripada kita tahu kata sunnah Nabi, Nabi ajar benda ni pasal apa kena kata alhamdulillah, baru kita tahu sempurna hidup kita bila kita hidup dalam keadaan kita ada knowledge, kita ada ilmu, kita ada pengetahuan. So sahabat tadi ni dia duduk sebelah Nabi, dia bersin dia kata assalamualaikum. Nabi kata kat dia apa? Nabi kata celaka kamu dan mak kamu. Nabi kata lagu tu. Maksudnya kata tak guna pihang dengan mak. Pasal apa ni pergi sangkut dengan mak-mak sekali ni? Dalam huraian tu panjang lah. Dia kata di antaranya pasal apa? Pasal mak hang tak ajar hang. Bila bersin kena kata alhamdulillah. Kan? Mak tak ajar. Pasal itu yang hampir jadi macam ni. Habislah hang dengan mak hang sama. Kan? Lepas itu baru Nabi ajar dia. Nabi kata lain kali. Nabi kata kalau bersin kata alhamdulillah. Nabi kata. Baru kita jumpa. Ni dia akan main cerita pasal bersin dalam semayang macam mana. Adakah orang dalam semayang bersin boleh kata alhamdulillah? Dan berlaku kepada satu sahabat pada zaman Nabi SAW. Satu sahabat semayang, Nabi duduk jadi imam di depan, mereka semayang di belakang. Satu orang bersin, hak sebelah ni doa pula lagi, yarhamukallah. Hak nu bersin alhamdulillah, sebelah ni yarhamukallah. Apalah Nabi terus semayang sampai habis, baru Nabi tanya, Syekh mana tadi yang kata yarhamkallah tadi ni, mana dia? Dan Nabi tegur dia. Nabi kata kita bila semayang, perkataan yang kita boleh ucap hanyalah perkataan yang sabit dengan semayang sahaja. Tak boleh yang luar daripada tu. Tak boleh. Kesan daripada hadis ni dia main macam-macam, tuan-tuan. Tuan-tuan duduk semayang di masjid, tuan-tuan dengar macam-macam. Ada tu imam ataupun hak makmum ni pun ada. Bila imam baca surah At-Tin sampai hujung dia kata alaisallahu bi'ahka. Apa yang bunyi ni apa? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Tu imam pun kadang-kadang dia kata, kadang-kadang makmum di belakang ni pun, tu imam habis aja surah At-Tin, dia pun mulut dia bunyi duduk sebelah kita. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Dia baca bagi kita dengar. Mungkin dia ingat lagi, ustaz saja tak tahu benar. Kan? Masalahnya kita kalau nak beramal dengan benda tu, kita nak hadis dia. Pasal apa? Takut kalau benda tu tidak disuruh oleh Nabi, kita pi baca, kita pi cakap benda yang keluar daripada bacaan semayang, batal semayang kita. Takut yang tu. Ada pula amalan tu dekat waladhdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya bunyi. Baru amin. Orang dulu-dulu banyak doa amal benda ni. Pasal apa? Dia pergi mengaji satu tok guru tu baca satu hadis cerita pasal anak derhaka. Pergi duduk habang kata, dia duduk baca tak tahu mana dia jumpa hadis tu. Dia pergi duduk baca, dia pergi duduk habang dekat orang yang dengar ni. Dia kata kita kalau 3 hari 3 malam kita tidak doa kepada ibu bapa kita, maka derhaka kita. Lepas tu dia habang pula, dia kata tu sebab tuan-tuan, kita bila semayang, bila sampai waladhdallin, sebelum amin tu kita kena doa dekat ibu bapa kita. Kita kata Rabbi ighfirli, ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosa aku, waliwalidayya, dan dua ibu bapa aku. Bila kita duk sebut macam tu dalam tiap-tiap kali Fatihah kita, dalam satu hari kita baca Fatihah berapa kali, dia tanya pula, banyak itulah kita duk minta supaya Allah ampun mak bapak kita, kita selamat daripada anak derhaka. Dia pergi cerita lagu tu, dengar sedap.
Dengar sedap ya cerita dia. Dan kita pun bila sedap, kita pun buat amalan. Rabbighfirli wa liwalidayya. Adakah hadis yang suruh pergi selit doa tu dalam sembahyang? Bila kata ada, mana dia? Orang nak tengok mana dia? Hadis apa? Hadis Bukhari kah? Hadis Muslim kah? Hadis At-Tirmizi kah? Hadis Abu Daud kah? Hadis An-Nasai kah? Hadis Ibnu Majah kah? Daripada Sunan Ahmad kah? Daripada Sunan Ad-Darimi kah? Daripada Al-Muwatta kah? Ni semua nama-nama kitab hadis. Hang bawa mai semua. Mana satu pun tak apa. Aku nak tengok hadis tu. Tak ada. Bila tak ada, dia tak mau mengaku kalah. Dia duduk tembok meja. Dia kata ni, tapi tok guru abang ni. Kacau. Bertengkar macam ni sampai kiamat. Tok guru abang ni, dia kata bukan aku reka-reka buat, tok guru abang. Siapa guru yang lebih besar daripada Nabi SAW? Tok guru mana pun ambil daripada Nabi. So kalau Nabi tak kata, bukan tok guru punya kata. Islam, tuan-tuan, hadis yang selalu orang baca apa? Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lam tadhillu abada, kitab Allah wa sunnata Nabi. Aku tinggal kepada hamba dua perkara. Nabi kata, tak sesatlah siapa pun kalau dia ikut dua perkara ni. Apa dia? Kitab Allah, Quran, dan sunnah Nabi, hadis. Dua ni kalau kita jadikan pegangan kita, tak sesatlah kita ni. Kita cari lain daripada dua ni, dia nanti main macam-macam. Maka Islam ni kita hadu jadi cantik ni pasal apa, tuan-tuan? Pasal kita ada Quran, kita ada hadis. Itulah track yang kita nak kena ikut. Dan track tu, dia punya destinasi dia kerajaan Allah, syurga. Kita derail, kita turun daripada landasan tu, kita jumpa macam-macam. Dan kita tak akan sampai ke destinasi dia. Kita tak jumpa kerajaan Allah. Itu sebab mengaji, saya pesan kat saya, kat tuan-tuan semua, mengaji ni ialah kerana apa? Kita nak cari hak benar. Hak benar, Tuhan kata al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu hak mai daripada Tuhan. Bukan mai daripada otak orang. Dia mai daripada Tuhan. Hak mai daripada Tuhan ni apa dia? Quran dengan Nabi, dengan hadis Nabi. Itu hak mai daripada Tuhan. Inilah kebenaran. Cakap apa pun kita nak dengar apa Quran, apa hadis. Kita nak dengar yang tu dulu. Tak ada, intisad dulu. Kita tengok hak Quran hadis kata dulu. Inilah yang jelas dan inilah yang nyata. Itu tujuan kita mengaji. Lepas tu dia akan main tajuk fi salah inda taubah. Cerita apa nama kalau kita nak bertaubat, kita dianjurkan supaya sembahyang sunat mengiringi taubat itu. Dia ada hadis dia dan insya-Allah kita akan baca bila diberi kesempatan nanti. Dan tuan-tuan, ni ada pengumuman daripada Tuan Haji Mansur kita ni, bapa kepada ustaz kita yang jadi imam tarawih di surau ni dalam bulan puasa baru ni, Ustaz Syaifuddin Al-Hafiz. Belakang saya lagi sembahyang Isyak dia kena jadi imam. Ustaz Syaifuddin akan jadi pengantin baru pada 5 hari bulan 12. 5 hari bulan 12 di kediaman Tuan Haji Mansur kita di nombor 1 Lorong Sepadu 4 Taman Sepadu. Jamuan pukul 12 sampai pukul 5.30 petang. Semua tuan-tuan dijemput. Semua tuan-tuan ada ni dijemput. Kad akan dilekatkan di papan tu sekali lagi. Tuan-tuan boleh kali-kali tengok Taman Sepadu tak mana. So jadi saya mewakili Tuan Haji Mansur menjemput tuan-tuan semua untuk ke majlis perkahwinan anak anda beliau Muhammad Syaifuddin Al-Hafiz pada 5 hari bulan 12 yang akan datang. Tutup nak corona answer belakang tu boleh pekat-pekat pergi bagi tahniah kat dia tadi. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa allazina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا.
اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.